Lima Arai, yang juga dikenali dengan nama panggilannya Rimachi, berasal dari wilayah Hyogo, Jepun. Perjalanan beliau ke dalam industri hiburan agak unik, terutamanya didorong oleh rasa ingin tahu berbanding dorongan peribadi yang kuat. Kehidupan awal dan motivasi diri. 5. Menunjukkan disiplin kewangan yang luar biasa. Hobinya adalah menabung, dan beliau gemar melihat baki akaunnya bertambah. Matlamat jangka panjangnya adalah untuk mencapai kebebasan kewangan. Apabila beliau berpindah ke Tokyo, beliau membiayai sebahagian besar perpindahannya dengan simpanan daripada kerja sambilan sekolah menengahnya, meminimumkan sokongan kewangan daripada ibu bapanya. Beliau juga mengutamakan memasak di rumah, menggunakan resipi yang diajar oleh ibunya, walaupun beliau kadang-kadang juga makan di luar. Laluan kejaya yang tidak konvensional. 5. Pada mulanya mempertimbangkan kejaya dalam industri televisyen tetapi akhirnya menolak idea tersebut. Setelah cita-cita ini diketepikan, beliau mengembangkan minat yang mendalam terhadap aspek produksi kandungan video tertentu. Rasa ingin tahu awal ini tentang bagaimana video ini dibuat, mendorongnya untuk menghubungi sebuah agensi. Pertanyaan awal ini yang bertujuan untuk memuaskan rasa ingin tahu beliau tentang proses produksi dan bukannya cita-cita segera untuk berlakon, akhirnya membuka jalan untuk penampilan sulungnya dalam industri. Pengalaman penggambaran dan pertumbuhan peribadi. Semasa penggambaran karya sulungnya, yang difilemkan pada Februari untuk tayangan Jun, 5 mengalami momen yang tidak dapat dilupakan apabila berjalan di sekitar Shibuya pada musim sejuk dengan pakaian musim panas, menarik perhatian yang ingin tahu dan juga gambar daripada orang ramai. Beliau telah menyatakan bahawa pengalamannya di hadapan kamera telah menyumbang secara positif kepada keyakinan dirinya. 5. Secara terang-terangan berkongsi bahawa motivasi profesionalnya berakar umbi dalam hubungannya dengan peminatnya, menyatakan rasa terima kasih yang mendalam atas sokongan mereka. Aspirasi profesionalnya adalah untuk menjadi seorang penghibur yang digemari oleh wanita. Beliau lebih suka untuk membentuk laluan uniknya sendiri daripada mengikut model peranan tradisional, berharap untuk memberi inspirasi kepada penontonnya dengan kekal setia kepada dirinya sendiri. Tambahan pula, beliau juga mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi seorang individu yang tabah dengan harga diri yang tinggi, mengemudi kejayaannya dengan keyakinan peribadi yang tidak berbelah bahagi, dan tidak menyerah kepada prasangka. Gaya lakonan dan penggambaran watak. Walaupun beliau memulakan kejaya dengan pesona sedikit gil, subudaya Jepun yang terkenal dengan gaya fashion dan solekan yang tersendiri, dan sering mengambil peranan sedemikian, 5 telah mendedahkan bahawa pengalaman romantiknya terhad. Aspek ini kadang-kadang menimbulkan cabaran unik apabila beraksi dalam babak drama romantis, kerana beliau secara terbuka berkongsi bahawa beliau kadang-kadang mendapati sukar untuk berimprovisasi dalam senario tersebut. 5 dikenali kerana kemampuannya untuk mendalami watak-wataknya. Dalam salah satu persembahannya, beliau melakonkan watak yang telah lama bergelut dengan isu kepercayaan akibat trauma masa lalu. Melalui perjalanan watak tersebut yang menemui kebebasan emosi setelah bertemu dengan orang lain, 5 bersimpati begitu mendalam sehingga beliau merasakan kesepian yang mendalam dan menangis pada akhir penggambaran. Rakan pelakonnya dalam projek khusus ini ialah Satsuki Ena.